Ramai orang sangka ikan paling sihat di dunia ialah salmon. Tapi tahukah anda, ada ikan murah yang nutrisinya hampir sama, malah lebih mudah didapati. Perkenalkan ikan kembung, ikan yang sangat popular di Asia Tenggara. Walaupun harganya jauh lebih murah, ikan kembung sebenarnya kaya dengan omega-3, protein tinggi dan vitamin B12 yang baik untuk jantung dan otak. Sementara itu, ikan salmon memang terkenal di seluruh dunia kerana kandungan omega-3 yang tinggi serta tekstur isi yang lembut dan berlemak. Menariknya, beberapa pakar pemakanan mengatakan kandungan omega-3 ikan kembung hampir menyaingi salmon. Cuma bezanya, salmon jauh lebih mahal kerana kebanyakannya diimport. Jadi, kadang-kadang makanan paling sihat bukan yang paling mahal. Mungkin yang selalu ada di pasar dekat rumah kita. Sekarang saya nak tanya, kalau diberi pilihan, anda pilih ikan kembung atau salmon?